Okey, yang ni kita buat sistem printing khas untuk tahu flow printing, berapa percentage, siapa yang handle project. So ini dashboard mula-mula lah kalau kita login. So contoh ini 2013, 2014, ini 2025 daripada website sekian-sekian. Okey, so daripada project 2025 ni, once admin login, kalau dia di-assign untuk project tu, maknanya admin pilih dia untuk projek ni, dia akan nampak lah kat sini My Task. So dekat My Task ni dia akan tengok lah dia punya projek apa. Contoh My Juicy Printing 2025 untuk projek baju sekolah ceras. Dan priority dia high, due date dia ada kat sini terus, pukul berapa. So dia lengkap kat sini. So kalau kita nak tengok projek ni dah berapa persen siap, kita masuk je kat sini. Dekat bahagian My Task ni, kita boleh tengok, admin boleh monitor. So admin boleh monitor macam mana? Dia boleh assign orang, contohnya staff tambahan untuk handle project ni, due date, deadline dia boleh tukar, priority dia kalau tak penting sangat dia boleh letak medium ataupun low. So description dia boleh, contohnya yang ni saya buat macam ni lah, sekolah ejen nak guna, deadline 14 hari bulan 6 2025. So handler team 1 yang handle benda ni. So di bahagian attachment ni kita boleh add design. So kita boleh tambah dia punya subtask. Subtask ni lah yang kita boleh tengok berapa percentage yang dah siap. Contohnya subtask ni, di bahagian subtask ni kalau dah siap kita boleh tick. So bila kita tick, percentage yang dah siap 20% je. So 20% progress. So 20% progress ni kita dah tahu, admin dah tahu, bos dah tahu 20% progress untuk projek ni. Okey, kat mana 20% tu? Sebabnya ada 10 task yang dah siap. So daripada 10 task ni ada 2 task yang dah ready lah, yang dah siap. So ada 8 task lagi yang belum siap. Contoh customer bagi design dah siap, designer dah start design dah siap. So customer confirm design, ini belum lagi. So once customer dah confirm design, kita tick je kat sini. So task dah siap, so jadilah 30% dia punya progress. So kat sini kita boleh tahu semualah. So final stage design, ready to submit to production, start printing, printing QC, laser cutting, sewing QC, dan finish code ready untuk hand over pada klien ataupun ship out. Okay, so kita boleh tambah subtask lain lah. Kalau nak projek tu lain baju, lain barang, lain subtask dia kan. Okay, so kat sini kita boleh tambah semua. So apa yang ada kat sini, sekali lagi saya ulang, yang ni ada assignee, ada date, deadline, ada priority, ada description, apa yang customer nak. Lepas tu ada attachment, ada subtask. So percentage kita boleh tengok kat sini. So tak adalah main letak je percentage. Okay, 10% dah siap, 20% dah siap. So kalau di bahagian mockup dah siap, dia boleh tarik je, letak di bahagian production cutting. So kenapa letak bahagian ni? Sebab kita ada task lain, major task. So major task ni kita first dia ada mockup, ada production, ada printing. So kat sini saya buat sekali dengan QC control, completed, dan sampailah barang tu ship out ataupun hand over pada klien. So kalau stage ni dah okey, contohnya production dah okey. So task di production ni apa? Kita pun contoh kita tick final stage design. So start printing. So bila start printing je, dia boleh pergi balik ke bahagian printing. So injakkan bahagian ni. So kalau printing dah siap, bahagian jahitan dah siap, bahagian QC. So QC dah siap, completed. So finish code dah siap. So once benda ni dah nak ship out kepada klien, so benda ni boleh ship out macam tu je. So kita dah tahu benda ni dah siap. Kita set close kat sini. So close ni dah siap. So di status nanti, di task nanti, task tu jadi dah completed. Okay, contoh yang ni. So yang ni kita dah tahu, set status close. Maknanya inilah status akhir. Benda-benda akhir yang stage paling akhir dalam progress printing kita. So bila job dah siap, keadaannya macam ni lah. So bolehlah masukkan task baru, projek baru. Contoh nak tambah projek baru, klik je add task ni. Contoh baju family day part 1 contoh. So kita pun save. So bila dah ada task ni, kita bolehlah tambah subtask. Kita tambah dia punya deadline, kita tambah siapa PIC yang ni, kita letak dia punya priority macam tadilah, attachment dia punya design. So subtask ni
Yang ni kita tambahlah task-task lain kalau nak tambah, ataupun kita buat macam sebelumnya pun boleh. So dia punya stage macam ni lah, daripada mockup. Kalau dah siap nanti projek ni, letak kat sini bahagian production, letak kat sini bahagian printing. So bila admin masuk, bos masuk, dia pun senang nak bagi tahu klien, PIC pun senang nak bagi tahu klien kat mana dah stage dia dan berapa persen. So kalau dah siap semua macam ni, kita dah tahu dia dah 100%. Tapi kalaulah pekerja main langkau je, letak je bahagian dah completed kan, kita dah tahu stage apa tak siap lagi. So stage ni bila dah 100%, dia akan jadi macam ni, dah 100% siap. So 100% siap. So kat sini management dia tak macam dululah, kita terpaksa update sana update sini. So ni drag and drop sahaja. So subtask, dia punya future sistem, semuanya lengkap, complete. So kalau kita tengok balik di my task kat sini, so dah tak ada dah upcoming project untuk dia. So mungkin ada project yang overdue, yang completed. So kalau yang completed tadi adalah kat sini, my jersey printing 2025 baju sekolah. So yang ni dah siap. So dia punya task dah tak ada. So admin ataupun manager boleh hire untuk task barulah, untuk projek baru, untuk klien yang login ni, untuk PIC yang login. Okey tuan, terima kasih.